Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel saya. Lepas balik ride daripada Kelantan hari tu, so saya pun terfikir untuk nak upgrade riding gear saya yang baru ni. So riding gear saya kali ni ialah riding gear jenis jaket waterproof. Saya akan share kepada anda beberapa perkara berkaitan dengan jaket yang saya baru ambil ni. Sebenarnya saya dah lama nak jaket ni. Saya suka jaket yang nampak kemas, tak terlalu penuh dengan corak dan simple. Dan dari sudut warna ni nampak seperti army punya colour, hijau ni. Dia ada colour hitam, ada colour biru dan ada colour hijau. So jaket hitam saya dah ada, brand Taichi yang saya pakai tu. So kali ni saya pilih colour jenis army, green army. So bila saya tengok, cantik colour dia. Bila saya pergi tengok jaket ni, first kali bila saya pegang, memang saya minat dengan kain dia. Material dia memang nampak premium. Dan benda yang saya akan selalu tengok ialah bahagian jahitan ni. Kalau jaket yang murah, kalau kita tengok yang harga bawah daripada dalam 200 lebih tu, kalau yang bukan premium jaket, kadang kita tengok memang jahitan ni memang cincai lah. So bila saya tengok satu-satu setiap jahitan-jahitan ni, memang kemas. Setiap sudut ni memang saya belik dulu sebelum saya nak beli. Dan jaket ni tak terlalu keras, okay? Macam baju hujan yang biasa. So baju hujan kalau jenis kain waterproof ni, dia jenis tebal, okay? Dia bukannya nipis kalau untuk jaket motor. Sebab untuk tahan daripada kalau berlaku apa-apa, dia tahan. Dan dari sudut dalam pun nampak kemas, okay? Jahitan dalam pun semuanya kemas. Di dalam ni ada tempat, di dalam ni ada macam jaring ni. So dia ada cuma just jaring ni dan juga kain yang waterproof. Dua ni saja. So memang simple. Kalau tengok dari sudut zip dia ni memang jenis waterproof. Kalau di bahagian depan ni sampailah bahagian atas, kalau kita tengok, siapa yang nak tahu jenis waterproof ni, dia jenis macam ada jahitan zip ni tak seperti zip yang biasa lah. Okay, so ada jenis waterproof dekat bahagian zip depan ni. Dan juga dekat bahagian poket ni pun jenis zip waterproof. Dan dekat tepi ni pun jenis waterproof untuk kita simpan barang. So memang nampak solid dekat sini untuk yang dikatakan sebagai waterproof. Di bahagian atas ni pun, lubang-lubang angin ni semuanya jenis zip waterproof. Okay, ni pun zip waterproof. Untuk dari sudut poket pula, kalau tengok dekat sini, poket di atas ni ada satu, sama jenis button ni. Jaket ni pun dalam poket atas ni jenis waterproof. Ada lagi poket dekat sini untuk nak simpan kunci ataupun wallet pun boleh masuk dekat sini. Bawah ni pun ada zip poket. Dan di bahagian dalam pun ada lagi. Okay, bahagian dalam ni pun kita tengok, bahagian dalam ni pun ada poket lagi. So untuk saya, kegunaan saya, poket macam ni pun dah cukup, tak perlu terlampau banyak.
Kalau untuk yang full touring tu memang jaket dia terlalu banyak lah, mungkin ikut kegunaan orang lah. Untuk saya macam ni pun dah cukup. Dan kalau kita naik motor touring, kita dah bawa motor box, so dalam box tu dah banyak kita boleh isi. So bila saya pakai memang selesa, tak rasa pun berat. Untuk saya nak gerakkan tangan, so bila saya pakai full suit, nak gerak tekan tangan pun selesa. So kita boleh, kalau nak try baju, bila kita pakai, kita cuba untuk tegakkan tangan kita, okay? Ataupun untuk kita cuba luruskan tangan kita ni supaya selesa kalau untuk kita nak pegang handle. Kalau kita pakai, kadang-kadang sangkut dekat kita punya bahagian ketiak ataupun dekat bahagian belakang. Kalau boleh jangan pakai yang jaket macam tu lah. So sebelum apa-apa pun, sebab tu kalau kita nak beli jaket ni, disarankan untuk kita try dulu daripada kita beli secara online. Boleh beli online, kita try dulu jaket tu dekat kedai, balik kita nak tengok online pun tak ada masalah. Cuma kalau untuk jaket waterproof ni, kita kena ingat, kalau kita tak buka lubang angin ni, okay, kita tutup full semua, kita akan rasa dah berpeluh tu kalau cuaca tengah panas. Jadi nak elakkan waktu panas ni kita rasa lebih panas di dalam tu, buka lah semua orang udara yang ada supaya kita lebih selesa, udara dalam boleh keluar. Kalau waktu hujan tak ada masalah, kita tak rasa pun panas dalam tu sebab hujan tadi tu dah bagi sejuk dah kita. So itulah antara kenapa bila jaket waterproof ni dia panas. So bayangkan tengok, kita pakai macam ni pun kita rasa panas. Bayangkan dalam tu ada warmer lagi dengan baju hujan 2 kali. Memang lelas sekali baju tu kita takkan pakai. Dari sudut design dia, saya memang suka. Nampak clean, cantik, kemas dan juga selesa dipakai. Menarik lagi baju ni, setiap bahagian ni ada reflektor. Okay? Yang ada kawasan-kawasan yang kita nampak lining putih ni, semuanya ada reflektor. So berfungsi lah kalau kita pakai pada waktu malam. Baju ni ada padding di bahagian depan. Kalau kita nak tukar pun boleh. Padding ni nak ambil yang lebih tebal, kita boleh beli asing. Tapi yang dia bagi ni nipis je lah, okay? Cuma di bahagian belakang ni lebih yang tebal, okay? Di bahagian belakang lebih tebal. Kemudian di bahagian bahu dan juga di bahagian siku, okay? So ini standard baju lah, okay? Baju riding sebenarnya memang akan ada padding di bahagian bahu, siku, belakang. Depan ni kadang ada setengah brand dia bagi, ada setengah tak bagi. Yang best lagi, jaket ni dia ada hood, okay? So hood ni kita boleh buka. Kalau kita nak pakai, kita zipkan dia. Kalau tak nak, kita boleh buka, simpan saja hood dia. So mudah lah untuk kalau kita berhenti dekat mana-mana, kita nak pakai baju ni lagi, waktu hujan-hujannya, buka helmet, pakai je hood ni untuk kita nak berjalan sebentar, kita nak pergi ke tempat nak minum dan sebagainya. Special ada hood dan boleh buka zip dia. Ada setengah kita kena gulung, letak di belakang. Tapi bila hujan waktu tu tak best lah, kadang ayak dia masih lagi bertakung dekat bahagian belakang tu. Pernah waktu hujan lebat, kawan saya pakai yang ada hood yang boleh lipat tu, kadang ayak duduk bertakung kat situ. Tu memang tak best lah. So yang boleh buka ni lebih selesa lah. Dan kalau yang ada satu lagi tak boleh buka dan tak ada tempat untuk kita nak lipat hood tu, bila kita bawa dia terbang di bahagian belakang ni, lagi tak selesa. Tambah-tambah kita tengah bawa laju. Untuk beli riding gear ni, kita tak boleh semata-mata untuk tengok brand, okay? Kalau kita tengok brand, kadang-kadang tak menepati apa yang kita nak. Bila kita ride jauh, kita pakai jaket ni, kita rasa selesa. Kadang-kadang walaupun kita nampak benda macam ni simple, tetapi bila kita bawa motor, kita akan tahu benda yang simple ni lah yang akan memberikan keselesaan dan seronok waktu kita nak ride. So inilah jaket IZ2 yang saya pilih. Dan ini bukannya paid review, saya beli dengan duit saya sendiri. Dan saya boleh komen apa yang saya rasa tak puas hati ataupun apa yang saya suka dengan jaket ni. Untuk masa sekarang, jaket ni dan saya pun dah pun guna dan dah pun kena hujan. Dan jaket ni setakat ni terbukti untuk saya. Dan mungkin ada kawan-kawan lain yang ada jaket lain yang boleh recommend, boleh je tulis kat ruang komen. Kita sama-sama pakai share. Dan ada yang dah pakai jaket ni, boleh juga share pengalaman kepada saya. Dan kalau siapa-siapa yang nak cadangkan tempat best yang menarik untuk kita ride, boleh saya komen di bawah. Dan di samping tu, riding gear yang saya pakai ada saya letak dekat ruang description, boleh tengok dekat situ. Saya boleh share apa yang saja yang saya pakai dekat situ. Dan apa saja yang anda nak komen, boleh saja kita sama-sama share,
kongsi pengalaman. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton video saya. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.